Second day, uh, talk about motivational speech or thing that I learned today for 1 minute or 30 second. Tak tahu lah 30 second, 1 minute or 30 second or lebih, sebab cerita macam panjang sikit. So cerita daripada aku ada cerita lain, tapi ada aku terjumpa orang and then aku nak cerita yang orang tu cerita kat aku. Okay, benda ya. Sekejap aku set timer dulu. Course, okay. Benda yang aku belajar ni, aku terjumpa seorang pakcik waktu terawih hadir. And then pakcik tu cakap aku pernah jumpa dia dulu waktu aku kecil. Aku macam tak berapa ingat dia. Tapi bila aku tanya, bila aku sembang dengan pakcik tu kan, macam sembang-sembang, and then dia tanya aku punya cita-cita. Aku cakap cita-cita saya sekarang nak jadi director movie, film director lah. And then pakcik tu tanya, bukan dulu nak jadi zoologist ke? Yelah, zoologist tu dulu aku punya cita-cita. Lepas tu aku cakap lah kat pakcik tu, pakcik, saya rasa saya tak boleh bawa science stream ni. And then pakcik tu cakap balik kat aku, tak apa, it's your own decision and you know better about yourself than me. Okay, waktu tu aku macam terfikir, kepada orang-orang yang masih tak tahu cita-cita or apa yang nak jadi pada masa depan nanti, be yourself. Pilih cita-cita yang kau minat. Jangan pilih benda yang macam menyusahkan kau, or benda yang kau tak suka. Sebab nanti waktu kau nak kerja tu susah sikit. So aku tak minat benda tu. Bila kau minat something tu, kau macam lagi senang nak buat and lebih interested lah. And then kau takkan suffer pada masa depan. So conclusionnya, bagi aku lah, masa dah habis sikit. So siapa-siapa yang masih tak tahu cita-cita, or masih tak tahulah, masih kena orang beritahu dia cita-cita nak jadi apa, kau cari dulu kau minat apa, and then kau pilih. Either kau nak jadi apa yang orang suruh kau, or kau jadi diri kau. So I think that's a wrap, because dah habis masa pun. Tapi kalau nak cerita ni lebih panjang, aku boleh cerita lagi. Just comment lah. Okay, that's all for day 2. Tengok esok lah. Okay, bye.